Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita ke udara pada petang ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Oh, tajuk ni salah. Tak. Dah cukup. Tak cukup. Segmen persepsi 29 Julai pula. Betul kan ni? Okey tuan-tuan, petang ni saya akan ulas tentang satu isu yang sangat hangat, iaitu kemelecetan kaki Cikgu Bat. Cikgu Bat tuan-tuan protes Cikgu Bat protes kepada kepimpinan bersatu kerana kononnya keluar balik tajuk persepsi tu. Bawah ni tajuk ni. Cikgu Bat mengatakan saudara, beliau kecewa dengan kepimpinan bersatu kerana kononnya kepimpinan bersatu tuan-tuan tidak membenarkan beliau membawa isu-isu rakyat. Oh, bersatu pun dah tak bagi Cikgu Bat cakap pasal isu rakyat tuan-tuan. Kita pun sebenarnya terkejut juga bila mana Cikgu Bat kata dia bawa isu rakyat. Dulu Cikgu Bat ni masa bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia bawa isu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bila dia ikut Azmin Ali, dia bawa isu Azmin Ali. Jadi hari ni tuan-tuan, saya bersama dengan sahabat-sahabat saya di studio. Kita ada saudara Waiz, kita ada saudara Hafiz. Kita akan membicarakan isu-isu terkini. Kalau tuan-tuan ada sebarang persoalan, boleh diajukan soalan itu di ruangan TikTok saya tuan-tuan, supaya kita boleh berikan kefahaman kepada mereka-mereka yang tidak dapat bersama dengan kita pada hari ini. Okey? Siapa masuk hospital tu? Cikgu Bat dah masuk hospital. Dia orang standby tim bilo dia kata. Saudara, silakan kawan-kawan di studio. Okey tak. Cikgu Bat yang jalan 80 kilo tu. Okey, kuat sikit. Cikgu Bat yang jalan 80 kilo. 80 kilo. Dia pergi mahkamah yang menuju JB tu. Dia cakap sebab dia kerajaan tindas dia, dalam masa sama parti dia tak support dia, presiden lemah. Dia kata kerajaan tindas dia, lepas tu parti dia pun tak support dia. Presiden saya dengar dia dah agak kecewa dengan presiden. Dengan cerita pun masalah kewangan pun boleh tahan juga, kan? Macam-macam masalah. Dia pun tak boleh nak salahkan juga. Dulu mungkin perbelanjaan bersatu ni mewah sebab mereka ada jana wibawa dan sebagainya. Sekarang lepas kena tangkap, lepas kantul, lepas pilihan raya dah kalah, kan? Maka terlalu banyak masalah. Takkan semua benda nak harapkan kat presiden tuan-tuan. Jadi Cikgu Bat, kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kalau takut dengan risiko, jangan bicara tentang perjuangan. So pandai-pandailah menganjurkan program jalan kaki ni selalu. Manalah tahu dia dapat bantuan daripada sumber-sumber lain yang terpedaya dengan fitnah-fitnah dia, yang terpedaya dengan cerita-cerita rekaan dia. Mana tahu ianya boleh mengubah dia punya kehidupan dia. InsyaAllah. Okey, ada soalan-soalan yang lebih menarik. Saya tunggu soalan-soalan panas ni tuan-tuan. Tapi soalan yang datang sejuk je. Tak ada ke soalan-soalan daripada kawan-kawan yang berada di rumah ni yang lebih agresif sikit, yang susah sikit kita nak jawab, kan? Silakan. Komen dia cakap, ada komen dia cakap, dengan krisis bersatu ni, apa pendapat Datuk dengan masa depan parti bersatu ni? Saya nampak parti bersatu ni memang tak ada masa depan. Kalau parti bersatu ni ada masa depan, dah lama Khairi Jamaluddin masuk bersatu tuan-tuan. Bersatu dah offer Khairi Jamaluddin ni rasa saya. Tapi dia tak mau. Dia tak mau masuk.
Dia tak mau masuk. Jadi kalau Khairi Jamaluddin pun tak nak masuk Bersatu, yang lain macam mana? Lagilah tak nak, tuan-tuan, kan? Dan saya tengok makin hari makin berkecamuk. Kita tengok Hamzah pun nak jadi presiden. Kita tengok Muhyiddin pun nak mempertahankan jawatan presiden. So semakin hari semakin haru. Puak-puak Hamzah mengatur serangan. Puak-puak Muhyiddin pun cuba nak mempertahankan. Bos si siapa nama? Si Bat pun dulu Azmin. Dia ikut Azmin. Sekarang ni saya pun tak tahu. Kalau dia dah balon presiden tu maknanya dia dah tak selari dengan Azmin agaknya. Inilah keadaan dia, tuan-tuan. Itu sebab kita dalam politik ni politik juga. Tapi kalau boleh bila kita nak mempertahankan sesuatu isu tu, kita mempertahankan atas paksi kebenaran. Yang benar kita sokong. Tak benar kita lawan. Itu kalau ikut pegang pada prinsip tu, insya-Allah, tuan-tuan, insya-Allah. Dalam masa yang sama juga tidak dinafikan, ada kalanya ialah bila keadaan memaksa kita dengan musuh politik kita pun kita kena bersahabat, berkawan, berdamai. Kalau dulu bukan main lagi kita belasah musuh kita, bila dah berkawan ni ada kalanya kita terpaksa kuranglah bahasa tu, kan? Sama jugalah dengan kawan-kawan kita macam Muhyiddin dan juga Haji Hadi. Dulu dia panggil parti Haji Hadi parti ajaran sesat. Sekarang bila dia dah bersama, tak bolehlah dia nak belasah. Itu lumrah lah, tuan-tuan. Itu keadaan politik memang macam tu. Tidak boleh nak dinafikan. Begitu jugalah dengan Cikgu Bat ni, nampak gayanya makin hari makin kecewa. Ramai orang, tuan-tuan, yang kecewa, yang menjadi saya berterupa kepada Perikatan Nasional ni hari ni. Mereka frust kerana banyak benda yang mereka perjuangkan dulu, sekarang ni mereka dah tak boleh nak perjuangkan dan sebagainya. Okey, soalan lain. Maksud pasal dia betul-betul ikhlas lah, ataupun dia nak angkat diri dia? Siapa? Cikgu. Kita nak ukur keikhlasan seseorang tu susah. Jadi kita serahkan kepada Allah Ta'ala untuk mengukur keikhlasan dia, kan? Takkan kita pula nak ukur keikhlasan dia, kita nak tahu. Lainlah kalau ada meter baca orang ni ikhlas, orang ni tak ikhlas, lain cerita. So terpulang kepada dia, kan? Kadang-kadang dalam politik ni kena ada orang macam ni, dia drama je lebih, kan? Ada jalan kaki lah, kan? Ada orang tu pandai, dia dah ada sponsor, tapi dia buat-buat macam dia larian. Lepas tu dapat 1 juta, kan? Padahal kita pun tahu siapa yang sponsor. Itu. Ya. Semalam panas sikit lah, kan. Ramai orang ramai isu ni. DAP keluar kenyataan. Dia bagi 6 bulan lah untuk PMX melakukan reformasi dalam pentadbiran. So tu boleh komen sikit lah tu. Pertama sekali, saya rasa itu hak DAP lah. Dia nak bagi 6 bulan ke 1 tahun ke dan sebagainya, kan? Itu hak DAP. Saya rasa dalam mana-mana kerajaan, kalau nak buat perubahan ke arah kebaikan, itu bagus, tak ada masalah. So kalau dimaksudkan oleh DAP itu, dia mahukan PMX melakukan perubahan ke arah kebaikan, okey lah, kan? Apa contoh-contoh kebaikan yang boleh dibuat? Sekarang ni kita tengok PMX duk cerita pasal rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya. Tapi tiba-tiba setiausaha politik dia terlibat. So dia dah ambil tindakan tegas dan nasihatkan Samsul letak jawatan, kan? Dan dia dah arahkan supaya Tan Sri Azam Baki, SPRM, mengambil menyiasat dan ambil tindakan. Dan saya tengok Samsul kena bukan setakat kena tangkap, kena reman, kena dakwa, kan? Maknanya adalah perubahan. Betul? Tak adalah sweep under the carpet. So
perubahan-perubahan macam ni lah mungkin yang dimaksudkan oleh Anthony Loke kan. Cuma kalau misalnya ada benda-benda yang DAP minta yang bertentangan dengan kita punya aspirasi kan. Contohnya lah kalau ada apa yang diminta tu menyebabkan orang Melayu tersinggung hati, kena hati-hatilah kan. UMNO ada dalam kerajaan, kita takkan biarkan benda tu berlaku kan. Contohnya selama hari ni banyak benda yang diminta oleh pemimpin DAP, tapi bukan semua tu geng Anthony Loke. Dalam DAP ni ada dua, satu kumpulan yang pro kepada Lim Kit Siang, Lim Goh Eng ni semua, satu lagi kumpulan yang pro kepada Anthony Loke. Geng-geng yang Lim Kit Siang ni memang selalu keluar kenyataan-kenyataan yang menyakitkan hati. Kenyataan-kenyataan yang nak mengundang kemarahan. Contohnya dia nak buat nak hapuskan monopoli kaum bumi putera dan sektor penjawat awam. Dia gunakan ramai Islami keluar kenyataan. Kita UMNO bantah, berjaya, gagal. Komeng mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa nak jadikan tapak Kampung Baru Cina nak dijadikan tapak warisan UNESCO. Kita bantah, gagal. Teresa Kok kata dia nak longgarkan syarat tanah-tanah bumi putera ni supaya boleh tukar kepada bebas kan. Kita bantah, gagal. Lepas tu Anthony Loke nak buat Komeng nak buat pilihan raya PBT. Kita bantah, gagal. So banyak benda yang dibuat oleh DAP, yang dicadangkan oleh DAP. Kalau benda tu bertentangan dengan apa yang diperjuangkan oleh UMNO selama hari ini, boleh menyebabkan orang Melayu marah, boleh menyebabkan orang Islam marah, kita akan bantah. Tapi tu, kenyataan Anthony Loke ni dia keluar selepas kekalahan teruk DAP Sabah. So dia menjadi spekulasi. Saya tak nafikan di kalangan masyarakat Cina ada rasa tidak puas hati. Contohnya bila kita laksanakan e-invoice. Kan? Benda ni menyukarkan. Dia orang marah. Biasalah. Kan? Kalau nak buat undang-undang, cara nak menyampaikan tu pun kena bijaksana. Kan? Saya ambil contoh lah. Baru-baru ni dilantik sebuah syarikat untuk buat kata orang tu? Rider Gate kan. Untuk dia collect saman dan sebagainya bagi pihak JPJ. So sebenarnya kena masukkan benda ni dalam Stratcom terlebih dahulu. Minta pandangan kawan-kawan macam mana. So kena buat dipanggil sebagai bukan, ini dipanggil mind conditioning. Sebelum buat sesuatu tu, kita kena explain dulu kenapa kena buat ni apa semua sekali. Jadi bila kita laksana orang tak menjerit. So bila diumumkan, lepas tu cara umum tu pula. Kan? Dia orang kata kalau tak bayar saman tak dapat budi 95. Allah. Menjerit orang. Kan? Orang yang tak berpolitik tiba-tiba semua dah jadi orang politik. Semua dah jadi reporter. Semua tibai kerajaan. Kan? So, buat kenyataan ni saya rasa kena lebih berhati-hatilah. Satu lagi tu. Pandangan Datuk lah, dari sudut politik, apakah keperluan Anthony Loke nak buat sidang media dan cakap bagi term 6 bulan pada PM, sedangkan dia dalam kabinet, dia boleh jumpa PM. Sebab benda ni dia menjejaskan image kerajaan lah. Saya rasa Anthony Loke merasakan bahawa DAP juga sedang berhadapan dengan risiko mungkin ditolak oleh pengundi-pengundi Cina. Cuma bagi saya tak berapa bimbang sangat pun.
Kalau ditolak oleh pengundi Cina, takkan pengundi Cina tu akan pergi beralih ke Perikatan Nasional. Kalau setakat 10-15% mengundi Perikatan Nasional, itu munasabah. Kan? Tapi kemungkinan besar, kalau dia orang frust macam mana pun, mungkin 30% mereka boykot, tak keluar mengundi. Itu maksimum lah. Itu risiko kat pada kerajaan. Memang risiko. Masalah lah tu. Jadi mungkin juga sebab dia bagi statement tu untuk melihat DAP ni sekononnya seperti dulu lah. Macam mana tu? Yang lantang dan sebagainya. Saya nasihatkan jangan kembali seperti dulu. Sebab kalau DAP mengambil pendekatan nak kembali seperti mana zaman Lim Kit Siang, seperti mana zaman Lim Guan Eng, kita pun susah nak bersama dengan dia orang. Salah satu sebab kenapa kita bersama dengan dia orang sekarang ni, sebab dia orang berjanji dalam perjanjian sebelum membentuk kerajaan, dia 10 perkara tu lah. ada 10 perkara yang dia telah persetujui. Antaranya tentang hak istimewa Melayu, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, kedudukan Raja-Raja Melayu, kedudukan bahasa Melayu dan sebagainya. So banyak benda yang tak boleh disentuh sesuka hati. Kan? Tapi kalau dia nak memperjuangkan pengiktirafan UEC dan sebagainya, ini boleh menyebabkan berlaku ketegangan. Ya tu sebab sebelum itu dah ada lah orang DAP. Ya. Maklumkan pasal UEC Betul. tu nak beli ni balik tu. So kadang-kadang saya kesian jugalah tengok PMX. Dia duduk tengah-tengah. Kalau dia setuju dengan UEC, DAP suka dengan dia. Tapi matilah dia UMNO kerja dengan dia. Betul tak? So pertama sekali saya nasihatkan pada dia orang ni, baru 3 tahun memerintah. Kan? Kalau dah penat jadi pemerintah, nak merasa jadi pembangkang, buatlah apa nak buat pun. Kita tak peduli lah. Kan? Tetapi kalau rasa sayangkan kerajaan, kalau kita berada dalam kerajaan, banyak benda kita boleh buat untuk rakyat. Kan? Banyak benda kita boleh selamatkan daripada berlaku. Maka lebih baiklah kita saling menghormati antara satu sama lain. Kita kena faham peranan masing-masing. Betul, maksudnya adakah dengan kenyataan-kenyataan macam ni dia bangkit pada UEC, bagi ultimate term 6 bulan dan sebagainya ni untuk menunjukkan DAP masih lagi relevan sekarang ni, sebab dia macam inilah. Kita dah nampak diorang ni macam dah senyap. Faham lah, betul. Tapi itulah realiti yang you kena hadap bila you jadi kerajaan. Kalau misalnya hari ni DAP sebagai pembangkang, mungkin dia dah naik lori sama-sama dengan puak-puak yang nak turunkan Datuk Seri Anwar ni. Betul tak? Mungkin dia dah buat jelajah daripada satu tempat ke satu tempat. Jadi kerajaan ni memang tak popular. Memang tak popular. Itu sebab jadi kerajaan ni kita kena sangat berhati-hati. Lebih-lebih lagi sekarang ni zaman semua orang jadi reporter. Semua orang ni boleh upload media di ujung jari. Kan? So kata-kata yang kita keluarkan kena hati-hati. Janji-janji yang kita keluarkan kena pastikan janji yang munasabah dan mampu untuk kita laksanakan. Kan? Dan cakap kena serupa bikin. Kalau cakap lain, buat lain, payah. So, berpada-pada dalam setiap tindakan kita. Okey, Wais, ada lagi? Ada tu, Syahidan Kasim dia cakap di hari akan datang mereka akan rampas kerusi-kerusi bandar kawasan Cina. Ya. Sebab dia orang tengok apa perlu kat Sabah punya keputusan kan, Cina swing. Dia cakap Mungkin Syahidan ni dia bercakap berdasarkan pengalaman dia. Dia pernah jadi menteri wilayah, mungkin dulu di BKL rampas kursi dan sebagainya. Kalau kursi tu mungkin dia boleh rampas lah. Tapi untuk rampas kursi-kursi di kawasan bandar, saya rasa dia bermimpi di siang hari.
Kita tengoklah MCA. MCA keluar kenyataan mengatakan bahawa mereka mungkin pertimbang untuk keluar BN, tetapi mereka tidak akan masuk PN kerana dalam tu ada PAS. So sepatutnya Syahidan fahamlah apa yang dimaksudkan oleh MCA tu. Dalam erti kata lain, walau apa pun terjadi, saya rasa masyarakat Cina ni, mereka tidak akan memindahkan undi mereka daripada Pakatan Harapan, daripada BN kepada Perikatan Nasional. Okey. Itu Fadli Syahri ajak MCA dialog supaya MCA ni ada niat untuk join PN. Bagi saya lah, Fadli Syahri ni patut rasa malu bila mana Ui Kasyong mengatakan bahawa mereka tidak akan menyertai PN kerana dalam tu ada PAS. Bagi saya itu satu penghinaan tu. Macam buruk sangat PAS ni. Kan? Tapi Fadli masih nak berdialog juga. So boleh teruskan, tak ada masalah. Kalau misalnya MCA ni nak layan dia, kan? Dia boleh teruskan berdialog dengan PAS. Tetapi dari segi logik akal, kalau orang tu dah sebut, kalaupun dia keluar daripada BN, dia tidak akan masuk PN kerana dalam tu ada PAS, kerana dalam tu ada kamu. Sepatutnya Fadli Syahri ni dia ada sedikit kemaluan lah. Kan? Dia taklah sibuk sangat nak pergi dialog. Orang dah tak nak kita. Kan? Contohlah kalau girlfriend dah tak nak kita, kita carilah girlfriend lain. Perumpamaan. Perumpamaan. Ini yang dipanggil kalau hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. MCA dah cakap dia tak nak dah Perikatan Nasional. Kan? Maka terima hakikat lah. Carilah orang lain. Lagipun Fadli ni pun macam tak faham. Dalam Perikatan Nasional dah ada gerakan. Itu pun sebabnya, salah satu sebab MCA tak nak bersama dengan Perikatan Nasional. Kalau kursi Cina ni gerakan dah awal masuk PN, dah awal sapu, kalau MCA pergi, berapa yang dia boleh dapat? Betul tak? Dia kena kongsi pula dengan gerakan. Kalau kongsi dengan gerakan, kursi-kursi tu boleh menang, tak apa juga. Lebih baiklah dia duduk dalam BN ni, dia kekal, kan? Dia kongsi dengan DAP. Kalaulah DAP sekarang dia ada 2. Kalau DAP bagi lagi 3, kurang-kurang dia ada 5 ahli parlimen confirm menang. Kawasan Cina India, dia bertanding, DAP bagi tempat untuk dia, confirm dia boleh menang. Kan? Kalau kawasan Cina India lah, kan? Kalau dia pergi bertanding kawasan Melayu, belum tentu. Okey. Tengku Radhi Awang dia cakap rakyat hari ni jangan terpedaya dengan slogan Malaysia Madani yang kelihatan jarang bunyi. Rakyat jangan terpedaya dengan slogan Malaysia Madani. Kalau rakyat terpedaya dengan masuk Islam, masuk PAS tu masuk Islam, keluar PAS tu macam keluar Islam, kan? Ajaran sesat yang dibawa oleh dia orang ni, semua okey. Kan? Kalau ikut dia orang ni, Islam tu maknanya apa? Islam tu maknanya kalau dulu cabutan nombor bertuah 8 kali setahun, naik kepada 22 tahun. Itu Islam. Itu membangun bersama Islam. Itu negara berkebajikan. Kan? Kalau itulah tafsiran jadi, boleh, tak ada masalah. Dia boleh tafsir ikut suka hati dia. Kan? Kalau ikut dalam Islam jadi, berbohong itu dibolehkan. Kan? Terima rasuah pun dibolehkan. Rasuah itu sedekah pun ada juga istilah tu. Dia tafsir Quran ni, dia tafsir hadis, kan? Bergantung kepada keadaan. Okey?
Ada lagi? Yang kes yang 400,000 rasuah apa lembu tu kan. Ha. So mesti cakap tu bukan berlaku zaman dia. Berlaku zaman anak Mahathir. Ya. Kalau dia kata benda tu tak berlaku zaman dia, benda tu berlaku zaman Mahathir. Anak Mahathir. Lepas tu dia angkat pula Mahathir jadi pengurusi SG4. Sama je lah lebih kurang. Kan? Tak apalah. Kita biar proses siasatan tu dah dijalankan dan proses pendakwaan sedang diteruskan. Kan? Kita tengok. Kan? Masa saksi-saksi dipanggil, siapa nama-nama yang bakal dipetik. Kan? Siapa pula yang bakal jadi saksi pihak pendakwaan. Itu pun kita nak teliti juga. Kan? Kemudian apa perkembangan mahkamah, ada prima facie ke tidak, perlu tak ahli parlimen Padang Serai tu bela diri. Lepas tu kita tengok nanti apa keputusan dia. Keputusan mungkin lepas pilihan raya yang ke-16. So tak sempat nak tahu sama ada pemimpin PAS tu rasuah ataupun tidak. Kan? Tapi basically saya rasa semua orang dah tahu. Kan? Tapi kita kena bersangka baik bagi peluang sampai mahkamah putuskan. Ada lagi Fiz? Bagilah soalan yang panas sikit. Ni, dia cakap MCA sedia tinggalkan BN sekiranya UMNO masih lagi nak bersama dengan DAP tu. Sebab dia berani keluar ayat macam tu sebab dia tahu bahawa UMNO memang tidak bersama DAP. Kan? Ada tak UMNO join PH? Tak ada. So tak adalah UMNO join DAP. Kan? UMNO hanya kerjasama dengan PH. Di dalam PH ada DAP. Kasih orang tahu. Memanglah UMNO takkan join DAP dalam satu collusion. UMNO akan pergi pilihan raya akan datang solo. Solo tu bukan bermakna kita akan bertanding solo atas tiket BN, tak. Maksud dia, okey, katalah ada 222 kursi. Kursi yang diperuntukkan kepada BN, katalah 85 ataupun 90 kursi. Yang lain, ada yang PH bertanding. Kan? So, adakah kita go solo sebenarnya? Sebenarnya kita ada kerjasama dengan PH. Tapi kita pakai lambang BN, lambang dacing. Tak adalah kita pakai lambang harapan. Kalau kita pakai lambang harapan, kita akan ada kerjasama secara langsung dengan DAP. Itu yang Presiden MCA kata, kalau kita ada kerjasama dengan DAP, dia orang tidak akan bersama dengan kita. Memang kita tak ada pun direct dengan DAP. Tapi kenapa dia buat kenyataan macam tu? Sebab kenyataan macam tu, dia lebih kepada memecah belahkan BN tu sendiri sebenarnya. Saya tak nak komen lanjut lah, kan? Sebab Presiden MCA dah menyatakan kepada Presiden UMNO bahawa mereka tidak akan tinggalkan BN. So kita tak payah bazir masa kupas panjang-panjang. They will not leave BN. Okay? Cuma mungkin dia buat kenyataan tu untuk menampakkan MCA masih relevan lah tu. Saya rasa banyak sangat kenyataan-kenyataan dia, belasah kerajaan dan sebagainya tu, tujuan dia tidak lain tidak bukan untuk kekal relevan. Kan? Cuma nasihat saya kepada MCA, cakap siang pandang-pandang, cakap malam. So hati-hatilah bila mengeluarkan kenyataan. Nak cari populariti bukan tak boleh, boleh. Tapi janganlah asyik tembak kaki kawan saja. Sebab bila kamu tembak kaki kita, kita kena tembak balas. Bila kita tembak balas nanti luka parah.
Betul lah. Betul. So avoid it. Okay, ada lagi? Terus. Ada lah. Aduh. Cakap malam kena turun ni kata. Encik Lokman apa? Encik Lokman berminat comeback to UMNO. Lokman mana pula? Saya ni MT UMNO, memanglah saya kat UMNO. Bila masa nak comeback pula ni? Kasih link PN. Amin. Tok, satu lagi tu. Baru-baru ni lah masuk program Madani Rakyat dekat Putrajaya. PM dalam ucapan dia menyatakan kekesalan lah sebab banyak inisiatif kerajaan yang dibuat tapi dapat cemuhan, makian, hinaan. So, saya nak tanya pandangan Datuk lah. Di manakah silapnya tu? Saya rasa pertama sekali komunikasi kita kena bagus. Cara kita berkomunikasi dengan rakyat. Cara kita menyampaikan polisi-polisi kerajaan. Sebelum kita buat keputusan, kita kena bawa kepada Stratcom dulu. Kita kena ada strategic communication team. Minta pandangan semua orang. Dan ahli-ahli yang terlibat dalam Stratcom ni mestilah orang yang mempunyai daya takulan. Dia mesti boleh predict. If you say this, what will be the reaction? Kamu cakap macam ni, apa reaksi rakyat? Kamu buat tindakan macam ini, apa kesannya? Contoh macam dulu, bila kita nak pasang AES, kita explain dulu. Kita bukan suka-suka nak pasang. Kita explain. Akan ada 3 signboard sebelum kamera. Kita nak letak kamera depan tu, kita beritahu ada 3 signboard sebelum kamera. Sampai kat kamera tu kau masih laju, kau bayar je lah. Betul lah? Takkan nak tulis kat signboard tu, weh, dah ramai mampus depan ni, kau nak mampus juga, bawa tekan minyak laju. Takkan nak tulis macam tu, Tapi kalau dah ada kamera di hadapan, perakam di hadapan, engkau laju juga. Takkan kau nak salahkan kerajaan. Tujuan dia ialah betul lah, setiap saman tu kerajaan dapat hasil. Tetapi tujuan dia, kawasan tu saja. Kenapa kawasan lain tak ada? Kawasan tu kawasan berbahaya. Nak selamatkan nyawa kamu. So kalau kita explain dulu sebelum kita buat, orang boleh terima dengan lebih mudah. Lagi satu, orang yang nak cakap ni, make sure orang yang betul-betul ada authority nak cakap. Jangan seberangan orang sembrono dia memang cakap je. Cara penyampaian tu pun penting. Biarlah nyampaikan tu dengan nada suara rakyat, suara yang mudah difahami oleh rakyat. Tapi setiap kementerian ada Stratcom tu, macam tak nampak function dia macam mana. Itu terpulang kepada dia orang ni. Kadang-kadang kita tegur lebih-lebih kan, dia orang kecil hati pula. Betul tak? Tetapi masing-masing kena make sure main peranan. Pastikan Stratcom setiap kementerian buat kerja dengan betul, kan? Boleh, bukan tak boleh. Itu pertama. Nombor 2, siapa pun jadi kerajaan dalam keadaan sekarang ni, dalam keadaan rakyat ni, semuanya jadi reporter. Rakyat ni semuanya jadi profesor serba tahu, kan? Rakyat ni pakar IT boleh jadi pakar jalan raya, kan? Pakar jalan raya boleh jadi pakar forensik, kan? Suri rumah boleh jadi doktor. Suri rumah boleh jadi doktor, kan? Semualah all rounder, kan? Siapa pun jadi kerajaan memang letih lah, kan? Saya simpati jugalah tengok PM ni macam-macam dia cuba buat, untuk buat yang terbaik pada rakyat.
Tapi saya boleh katakan banyak rakyat tak appreciate. Sama jugalah dengan Datuk Najib dulu. Apa Datuk Najib tak buat untuk rakyat? Kan? Ada tak rakyat appreciate? Waktu tu tak Tidak. ada. Bila time dia dah duduk dalam penjara, kan? Baru kenal. Barulah korang kata apa? Najib bagus. Najib bagus, rindu zaman Najib, Najib tu, Najib ni, kan? Kita harap Datuk Seri Najib akan keluar dalam masa terdekat ni. Dah dekat dah ni, dah tak lama dah. InsyaAllah. Kita doakan. Kan? 3 tahun duduk dalam penjara. Akibat daripada kesilapan rakyat mengundi pada tahun 2018. Akhirnya dapat si saka tua tu. Kan? Dilakunya pendakwaan terpilih kat atas Datuk Seri Najib. Last sekali apa jadi? Kan? Ada juga orang tanya dengan saya pasal apa? Pasal hutang YMDB ni. Saya nak komen sikit lah. Pernyataan PM di Parlimen tu. Ramai orang, dua-dua tak silap. Orang yang mempertahankan Datuk Seri Najib tak silap. PM cakap pun tak silap juga. PM cakap kita bayar hutang. Betul, memang kita berhutang. Tapi kita kena tahu satu je. Bila kerajaan Mahathir ambil alih, semua aset 1MDB diambil alih oleh kerajaan. Bila isu ni timbul, hutang ketika tu baru 32 bilion. Aset lebih 50 bilion. So aset lebih daripada hutang. Memang tak ada masalah. Okey. Kan? Bila masalah tu sampai, bila Menteri Kewangan bernama Lim Guan Eng menjadi Menteri Kewangan, kan? Habis semua aset 1MDB diambil alih oleh kerajaan. Dulu dia orang kata tanah di TRX ni satu lubang besar. Bila dia orang dah ambil alih jadi milik kerajaan, kan? Dia cakap TRX boleh menjana 40 bilion. Baru kau tahu. Dia lancar lagi. Betul lah. So sebenarnya betul lah kita dah bayar hutang YMDB ni banyak. Memanglah nampak kerajaan bayar hutang. Tapi sebenarnya bila aset tu semua dah dipindah jadi milik kerajaan, okey, pertama sekali recovery. Recovery punya duit tu kita cover duit, bayar pokok dan juga interest hutang YMDB. Satu. Nombor 2, kerajaan dah ambil alih ni, kerajaan dapat banyak. Tanah Sungai Besi kerajaan dapat. Tanah dekat Penang 2 bilion kerajaan dapat. Lepas tu tak kira lagi dapat Senayan punya camp, tentera dan sebagainya. Lepas tu Abah Epic punya settlement dan sebagainya. So kalau campur-campur tu, dia jadi lebih daripada 50 bilion. Memanglah kerajaan kena bayar. Tetapi punca hutang tu bukanlah kerana YMDB saja. 1MDB punya masalah tu boleh diselesaikan dengan aset yang berjaya dijana hasil perniagaan 1MDB dulu. Jadi kena cerita habis lah. Cuma Datuk Seri Anwar ni dia cerita apa yang dia warisi sajalah. Memang dia warisi hutang ada lagi berapa? Dia cakap ada 13 bilion kan. Lebih. Tapi hutang YMDB kalau ikut kepada sekarang dah tinggal 5 bilion je. Sekarang ni tinggal 5 bilion tapi kita ada aset yang nilai dia lebih daripada 5 bilion. So actually dia surplus lah. Tak ada masalah. Tapi yalah masing-masing cyber trooper ni nak menegakkan benar yang besar. Okey? Okey. Ada lagi? Ada. Tadi pas
PN PAS buat keluar statement terbaru. Dia cakap dia tak akan join PRK Kinabatangan dengan Bung Lam tu. Sedangkan dia cakap pengaruh dia dah mula besar kat Sabah. Saya cadangkan supaya di Lamak dan juga Kinabatangan ni, kalau boleh calon bebas pun janganlah bertanding. Saya yakin kawan-kawan daripada Warisan, kawan-kawan daripada GRS, kerana menghormati Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar ni, kemungkinan besar mereka tidak akan bertanding lah. Tapi pasal sehari selepas kematian Datuk Seri Bung Mokhtar, si Taqiyuddin buat kenyataan saya pun dah terkejut dah kan. Orang baru meninggal dah buat kenyataan ni. Tapi kalau betul lah ni kenyataan terkini baguslah, Alhamdulillah. Kalau boleh kita tak payah buat pilihan raya, biar masa hari penamaan calon tu kan, calon daripada Barisan Nasional je yang pergi apa dipanggil, pusat penamaan calon. Jadi tak bazir duit PN, tak bazir duit Warisan, tak bazir duit GRS, tak bazir duit semua orang. Duit rakyat yang nak dibelanjakan melalui proses pilihan raya ni pun tak perlu dibelanjakan. Itu kan lebih baik. Okey? Ada lagi? Ada soalan kawan-kawan di rumah? Okey, kalau tak ada, saya ucap jutaan terima kasih. Minta tolong share live kita pada petang ni. Semoga ianya memberi manfaat